Okey, kali ni kita nak melihat bagaimana nak mendarab nombor perpuluhan dengan satu nombor. Okey, ni nombor perpuluhan, ini nombor bulat. Okey. Jadi teknik mendarab untuk mendarab nombor perpuluhan, sama ada nombor puluhan dengan nombor perpuluhan ke, kita kena jangan pedulikan dulu titik perpuluhan ni. Kita tulis dulu bentuk lazim 0.516 darab 4. Okey. 4 ni tidak kena letak sini. Actually 4 ni kita letak saja di mana-mana. Kita letak 4 kat sini sebab kalau tambah tu cerita lain. Okey? 4 kalau dia tambah 4 ni kena letak di sini. Tapi untuk darab tak perlu. Okey, jadi sekarang bila kita mendarab, jangan ambil titik dulu. Okey, jadi darabkan saja. 6 darab 4, 24. 24 macam tu. Jadi 4 di bawah dan 2 di atas nombor yang seterusnya. Lepas tu 1 darab 4, 4 tambah 2 ialah 6. Jadi 6 tulis 6 terus. Lepas tu 5 darab 4, 20. Jadi 0 di sini, 2 di sana. Kemudian 0 darab 4 ialah 0 tambah 2 dapat 2. Okey. Jadi selepas kita mendarab, baru kita tentukan titik perpuluhan tu di mana. Jadi kita tengok di atas ni ada berapa titik perpuluhan, iaitu kalau kita pindahkan dia berapa nombor selepas titik? 1 2 3. Faham? 1 2 3. Jadi yang ini kita kena pindahkan daripada kanan ke kiri sebanyak 3 titik perpuluhan. Jadi 1 2 3. Jadi jawapan dia 2.064. Alright?